Assalamualaikum. Welcome back to the Kind News channel. Alhamdulillah, kali ini kita dalam episod akhir di hari kedua dan ketiga bagi trip ke Betong di selatan Thailand. Welcome to Betong. Sambungan daripada episod lepas, kita baru saja selesai melawat ke Pyramid Tunnel. Dalam perjalanan turun tu, kita singgah kat Betong Memorial Arch atau mercu tanda peringatan Betong. Tai. Jom. La ilaha illallah. Pakai lagi topi ni. Tak habis. Sabar je lah. Mama. Ni seorang lagi. Kamu ni kena kecam. Nanti buanglah bintang tu. Kau benda. Aduh. Tempat ni ada beberapa menara tinjau berbentuk pagoda, siap dengan 12 arca haiwan yang terdapat dalam kalender Cina. Papa ke depan sikit boleh? Tak dah, tempat tu okey dah. Dalam perjalanan balik tu akan lalu Betong Hot Springs, satu lagi tempat yang wajib kita singgah. Tempat ni masuk percuma je, tiada sebarang bayaran dikenakan. Kolam air panas, of course boleh mandi, siap boleh rebus telur lagi. Tapi kita orang duduk santai je menikmati lunch pack. Selesai solat Zuhur, kita orang ke museum kat puncak bukit. Untuk ke sana, kita akan lalu terowong Mengkolik. Sabtu Ahad museum tutup lah pula. Tapi apapun, kat puncak bukit ni dah cukup untuk menikmati bandar Betong. Selesai solat asar, kita orang piknik pula kat Taman Bandaran Betong. Kat puncak bukit tadi, sebelah je dengan museum. Siap bawa bekal nasi dari gerai yang sama lagi. Piknik kat sini pun sebab nak tunaikan hajat bel lah, nak main kat playground ni. Dah senja baru kita bergerak balik. Masuk je senja, Bandar Betong mula dihiasi dengan cahaya lampu. Termasuklah depan terowong ikonik depa ni. Siap ada pasar malam lagi. Dah halang-halang lalu, kita berhenti tengok apa yang ada. Nama pun pasar malam, macam-macam ada. Selesai je pasar malam, kita orang pun balik untuk solat maghrib dan isyak. Okey, ni kata busuknya. Seorang tu dengan maskotnya. Okey, jom kita nak keluar. La ilaha Hari ini hari Ahad, hari ketiga kat Betong. Pagi ni plan check out awal sebab dalam perjalanan balik nanti cadang nak singgah semula Gua Sirih kat Baling tu. Pagi ni nak beli souvenir sikit, tapi sebelum tu nak pergi breakfast dulu. Dia jual roti. Jangan, boleh ke makan kedai dia? Bertanya. Just makan lah sikit. Keping dulu dah apa. Buat nasi semalam korang beli kat sini. Tapi dia tak ada meja makan. Nampaknya deretan kedai makanan halal tepi masjid ni je lah yang sentiasa buka awal. Menu pilihan banyak, harga pun murah.
Okey, jom belah. Pergi sebelah. Jom, makan kat sebelah. Sini, sebelah sini ada roti canai. Nak buka ni. Tarik bukan. Cari aku sakit. Dah akan berjaya mah. Ya, berjaya. Dia kena letak music game. Tu dah berjaya. Berjaya tumpah. Baik. Nasib baik. Oh no. Ya, okey boleh. Okey, dah boleh dah. Ni seorang ni tak berjaya. Dah makan nasi, order pula roti canai. Kat Siam ni roti canai depa makan dengan gula atau susu pekat. Tapi hampa boleh je request minta kari. Kena habaq lah siap-siap. Jangan buat muka terkejut. Selesai breakfast, kita orang ke kedai souvenir dekat Betong Road 410. Tempat ni memang viral di kalangan pelancong Malaysia, especially bikers and riders. 0 km untuk Road 410 ni memang pit stop wajib bagi semua pengembara bermotor. Macam-macam barangan cendera hati. Keluar je dari kedai ni memang penuh lah stiker lekat kat motor. Haikal memang borong lah benda-benda macam ni. Setengah kedai tu siap hadiahkan sijil lagi. Nak balik dah ni. Okey, sama-sama. Sebelum tengah hari tu, kita orang dah masuk semula ke sempadan negara. Selepas lunch, macam yang Mama cadangkan, sebelum balik, kita orang nak explore dulu Gua Siri kat Baling. Hari ni hari Ahad, hari bekerja dekat Kedah. Harap mereka buka lah hari ni. Alhamdulillah, nampak ada pengunjung dah tu. Hai, kopi komunis ni pakai ni. Apa lah? Ni seorang lagi topi komunis ni. Buang lah kau ni dah payah dah. Tidak marah dah. Dipakai pula topi komunis ni. Ya Allah. Diorang tengok. Tak. Dia ni. Kiki marah pakai. Kiki marah pakai topi komunis. Topi saja. Bapak pun kau payah Eji. Tak payah. Apa lu bawa ni Malaysia. Sayang ni Malaysia. Malaysia Madani. Tahu lah ni. Tapi kan aku sokong pakai tu sebagai hiburan. Tak payah ada manja sangat dengan matahari biasa ni. Bukannya kat Afrika ni. Tak payah. Kau nak pakai topi ni terbalik. Pakai terbalik. Pusing. Pakai terbalik. Okey, terbalik. Okey, pakai terbalik. Dia kan seduk nanti kepanasan. Tak panas. Hitam. Tak pakai ni. Tak mau pakai terbalik. Aduh, budak-budak ni. Okey. Oh, nak kamar Malaysia. Tiket. Biar. Oh, hari tu datang itu tak ada kan? Masuk gitu je. Tapi gelap. Kat depan je lah boleh. Kau yang tambah. Dewasa RM15. Haikal duit. Mani. Cuma. Mana yang percuma? Kamu aku ke? Duit aku buat. Aduh. 67. Kau yang bayar dulu. Yeay. Ya, aku yang belanja. Kau yang belanja. 67. Kau yang kaya. 1,000. Allah, pelik betul dah boleh pakai ni. You want to pay? Tiba-tiba jadi panjang lah. Dapatlah pakai ni. Oh, kira gelap jugalah. Kadang-kadang tu dia suruh bagi ni lampu. Just press once to make it Oh, Pak Haikal bawa sendiri punya. Mama pakai yang ni. Mama pakai yang ni. Bella. Kan Aluk? The small. Oh, Bella Luna. Small. Oh. Tu lah. Okey. Tengok saja ni.
Apa lagi dia cakap? Panjang dia 400 meter. Lampu dia berkelip-kelip, tukar-tukar colour. Okey. Jalan masuk dengan keluar jalan yang sama je. Ya, bismillah. Kira nak keluar patah balik lah. Masuk je mulut gua ada terpacak batu kapur seakan Sirih Junjung. Kat sinilah mereka dapat nama Gua Sirih. Tunggu sekejap. Alhamdulillah, kali ni suasana gua penuh dengan pencahayaan. Rasanya ni kali pertama menikmati keindahan gua dengan terang dan jelas. Subhanallah, cantik sungguh. Masya Allah, tinggi dan luas betul dalam perut gua ni. Rasanya boleh buat bangunan 7 tingkat kot. Ya? Batu gong ni macam ada kat Sabah. Macam ada kat Sabah. Dia bila pukul tu dia macam pukul gong. Dah ambil tempat masing-masing. Ambil tempat masing-masing. Kalau kat Sabah ada batu gong, kat sini pun tak kurang hebatnya. Apa? Hampa semua mesti pelik. Pasal apa gua ada terang gila, mereka masih bagi lampu setiap seorang kan? Sebenarnya headlamp ni berguna kalau berlaku blackout dalam gua ni. Taklah hampa kalut tak tentu pasal. Suasana dalam Gua Sirih ni bolehlah dikatakan nyaman dan bersih. Ini adalah hasil daripada daya usaha Persatuan Penduduk Kampung yang membina laluan dan jambatan serta membersihkan gua sebelum dibuka kepada pengunjung. Masuk dia burung helang. Dah mana? Sarang dia ke tadi yang kamu suluh tu? Kot dia keluar kot. Amboi, beraninya seorang tu kat sana. Kamu buat apa sana tu? Dia ingat dia main karakter. Tengok gaung bawah tu. Ya Allah, dalam tu. Kamu main kat sana? Jom. Kita kena seberang. Tengok tu, budak 2 orang ni. Trik laluan dalam gua ni berbeza-beza. Yang penting kena selalu waspada. Ui, sakit kaki. Macam hiking dalam gua. Peluh lah. Tak padang baju pakai. Bukit kristal. Kat mana kristalnya? Diamond. Sepanjang laluan ni hampa akan disajikan pelbagai nama dan bentuk hasil jemaah batu kapur yang berusia beribu tahun. Dimaklumkan panjang trek laluan dalam gua ni lebih kurang 400 meter. Tapi kalau dicongak tambah, rasanya hampir 1 kilometer juga kita orang hiking. First time jauh berjalan dalam perut gua ni. Puas hati Kevin. Lubang telinga koyang. Oh benda. Suluh. Betul-betul macam lubang telinga. Jom masuk apa tu? Latihan lasak. Masuk dalam sempit. Jom. Bukit Mini Love. Where is the Mini Love? Dalam. Mini Love. Why kami kan Mini Love. Macam kau. Singa. Undi gaya. Ya. Suluh. Janganlah gerak. Suluh. Bentuk dia macam singa tu nampak. Kiki tak puas hati lagi tu. Tak puas hati lagi mana bentuk singa tu. Papa salah jalan. Nak masuk sana balik. Orang. Betul Papa seorang.
Alhamdulillah kali ini berjaya menerokai Gua Sirih. Satu lagi pengalaman indah berada di gua ini yang mungkin tiada di tempat lain. Kalau punya kelapangan, jemputlah datang caving di Gua Sirih. Tempat ni sesuai untuk semua peringkat umur. Lepas kita datang ni makin ramai orang datang. Okey lah guys, sampai di sini dulu untuk episod kali ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam trip akan datang. Wassalamualaikum.